Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera pada rakan sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ni 10 hari bulan 6, hari Rabu. Macam biasa sekarang pukul 7 lebih. Kawan turun sungai pagi ni nak tengok perkara. Perkara apa macam biasa. Jari, terubih, tauk BM. Harap tak tahu lagi lah hari ni. Ada rezeki, tak ada rezekinya. Setakat ini kurang sangat lagi naik ikan. Walaupun air dah surut ni. Kalau ada rezeki nanti kawan post lah video ni. Kalau tak ada lah sahabat. Okey lah, jom terus. Kawan nak tengok perkara pula ni. Sambil menghilir ni kawan nak cuba menebak jala. Mana tahu kau nak ada rezeki lawa-lawa ke, lampah-lampah ke. Sangkuk ke? Biasa tak pernah sangkuk sini ni. Buat apa dah? Biasa tak pernah sangkuk sini ni. Oh, tu ada lawa. Tapi jala kawan sangkuk. Biasa-biasa tak pernah sangkuk. Dah lama dah tak jala, tak tahu. Kayu ni macam bergerak, tapi tak mau naik. Sebaik lucu. Tak kena menyelau. Ada juga 2 ekor. Alah, koyak sahabat. Sebaik tak kuat. Ada juga. Ni kara. Sekor tu dia lawa. Boleh lah buat tambah. Buat penguat semangat. Lawan kecil lah. Alhamdulillah rezeki juga. Bolehlah kutik-kutik daripada tak ada langsung. Ni kawan guna jala kecil je, jala saiz 3 inci setengah. Jadi ikannya pun kecil juga lah. Kawan nak masuk air dulu. Sekarang ni harapkan gorgong kayangnya payah sikit. Jadi kau kutik lah untuk macam ni. Tapi ni jala pun sekejap je lah ni. Tak banyak tempat pun. Sambil-sambil mengilir je pun. Okey lah. Kawan tutup lah kamera. Jom terus. Kau nak baiki jala dulu sekejap. Tengok arah ni. Arah ni umpan buhara. Cari-cari kok ada patisan kolio ke. Air surut cantik dah, ikan pulak kurang. Tapi adalah sikit. Baru ni air tengkujuh langsung tak ada ikan. Ni. Ikan lawa. Rasanya lah lawa ni. Bukan patut sangka liar ni. Lawa. Laju lah dia bawa lari. Alhamdulillah ada dah tambah. Untuk tadi. Untuk jala 2 ekor tadi. Jala pun tak ada berikan sahabat. Itulah 2 ekor.
Jadi kau umpan balik. Mana tahu kok dia nak ngena-ngena siang pula. Okey. Okey, jom terus. Tengok jari ni. Ada hasil ke tak ada hasil tak tahu lagi lah. Takat ini je lah ikan yang adanya. Ha? Seekor lawa, seekor ikan ara. Dari ni cilubuk payah nak ngeneng ha. Tak tahu ke mana ikan ni. Oh tu. Oh, patih sangkau. Hei, boleh tahan. Ha. Oh, lawa. Alhamdulillah ada juga rezeki ha. Rezeki tambah. Patih sangkau liar. Boleh tahan dalam 2 kilo lebih juga. Boleh tahan lah. Ada juga tambah-tambah. Air surut pun kurang juga ikan. Haha. Boleh dah lah. Tengok ada lagi tak? Belakang-belakang ni. Buang terus nanti ni. Nampak gaya tak ada dah, hitam je lah. Alhamdulillah juga lah rezeki. Boleh lah buat model ngetek. Alah. Jari pun tak tukar, kena tukar jari baru pula dah. Okey lah, jom terus. Tengok perkara lain ada tak ada tambahannya. Sambil-sambil hilang ni kau cuba jala lah. Cuba tebor sesekali dua lagi. Mana tahu kok ada tambahan lagi. Cari-cari lawa-lawang pun tak apalah. Buat tambah. Mana tahu kok ada tambah-tambah lagi. Ada bunyi kenjuknya. Oh tu lawa ni. Ada lawa je. Lawa-lawa lah rezeki juga. Kalau lekat tak ada lah, senyap lah. Lagi tak lekat. Sebab lawang kecil. Oh tu ada. Dua. Sangkut dah. Alhamdulillah. Ada tambah. 2 ekor pun boleh lah. Ada dah tambah lah. Allah, Akbar. Aduh. Kakak lain tak kena sahabat. Itu je lah. Tobe tak ada tadi. Arai tak kena. Arai kena seekor lawang je tadi. Yang lain tak ada kena. Tu je lah. Ni pun rezeki-rezeki
Menebor jala lah sambil-sambil mengilir ni. Okey. Alhamdulillah juga. Okey, jom terus. Nak cuba tebor sekali dua lagi. Kok ada lagi. Okey, kita nak cuba tebor sini pula. Alah. Boleh lah. Tak apa nak kembar cantik. Tak ada penyuk. Apa? Alah lucuk lawa. Tepi tu. Tepi tu memang lah. Lucuk lendek aje ha. Lawa kecil. Tak ada. 3 inci ketinggalan ni. Tak ada. Tak ada. Ada. Kote moncong. Kote moncong. Okey lah. Okey, tebaran terakhir. Sambil mengilir. Nak tebor sekali lagi lah terakhir. Nak sampai pengkalai dah pun. Pengkalai ke depan tu aja. Kok ada tambah lagi mana tahu. Kutik-kutik. Sangkut pula. Sangkut sahabat. Haha. Boleh tahan juga kuatnya. Nak selam pagi-pagi ni malas sikit. Oh, tu ada lawa. Ada lawa weh ya. Ada sekor. Alhamdulillah. Ada tambah. Sangkut. Tak apalah tarik je ha. Itulah ada juga rezeki ha tambahan. Boleh lah untuk model-model mengetik. Aku sangkut tengah belakang je pun ha. Okay. Kawan nak simpan jala dulu. Nak buang sengat ikan. Oh. Soal lawang tadi, ikan lawang tadi kawan tak buang sengat lagi. Ada berapa ekor tadi, ada 3 rasanya yang tak buang sengat lagi ni.
Okey, siap dah. Dah sampai pengkalan dah pun. Pengkalan kat depan aja. Dekat je. Pengkalan kawan pun penuh dengan jara-jara yang tak bersusu lagi. Kat dulu sikit. Alhamdulillah ada berapa lawan, 2, 4, 5 kena jala. Seekor ikara. Ni yang petang semalam ni sambil-sambil kawan cari sipuk nak buat umpan aras semalam, kawan cuba juga menjala. Tapi tak banyak lah, ada berapa ekor je. Tu Pati sangkolio, lawa, kelabar, tu je lah. Untuk kawan nak jual kan ni. Allah. Okey. Rezeki jugalah. Ni lawan ni pun tak buang sengat lagi. Ni anak pati sangkolio nya. Kecil je bro. Okay. Alhamdulillah, ini je lah semuanya. Ada 2, 4, 6 lawa. Ikan bersisik ada 2 ekor je. Ni je lah kelabar dengan tadi. Ni kelabar, ini ikara. Ni mata merah ni ikara ni. Sisik dia lebih kasar. Ni lah rezekinya. Alhamdulillah juga lah. Okey, jom terus kawan nak jual ikan pula ni. Perkara lain tak ada kena sahabat hari ni. Terobek-terobek tak kena ni. Pati sangko? Pati leo? Ya. Yo. Ada tak kena? Sisu dengan lawa.
Itu sahaja. Tak ada. Kurang payah sangat ikan esok nak kat Sia. Kawan tadi pun lawan tu sambil-sambil nak turun berjala. Tu je lah. Kalau tak mana ada Patisan Kelio je ada seko. Esok pun ikan kurang. Oh, banyak kira minum beli lawa. Biasa payah je. Pak Cik Zari nak tu, Man. Higi. Dah. Okey, terima kasih Pak Man. Berbiar. Biar. Okey, terima kasih Pak Man. Mati. Ni lagi. Mokta ni. Oh, gasak tu. Pula apa? Itu je lah kena jari. Kurang sangat ikan segar sahabat. Ini je lah. Paling banyak pelawar je esok ni ha. Gorgong-gorgong pun tak ada. Semua lawa belaka ha. Esok ni lawa lah. Tapi ikan lain langsung tak ada ni. Okey apa jual patut jual ikan sangkar je ha. Ikan kurang. Haha. Ini orang tua cakap marah ke nyamuk kelambu dibakar. Tapi yang ini marah ke panjat durian. Tu duriannya memang lebat lah. Baru kali pertama buah. Atas tu. Marah ke tupai dengan kera panjat durian. Pokok getah dengan pokok gelogor kena tebang. Haha. Kawan tak boleh nak ambil gambar dekat sahabat. Sebab situ ada bendera. Bendera lah senang cakapnya. Kawan ambil gambar daripada jauh je ni. Ni habis pokok. Pokok getah di atas tu banyak tadi. Habis kena tebang lah. Sayang ke durian ni pasal. Marah ke kera panjat. Ni pokok gelogor. Tak nak. Tebang habis pokok gelogor. Haha. Aduh. Sanggup dia orang rencoh. Sayang buah durian ni pasal. Dua gelogor jadi mangsa kena tebang. Aduh. Okeylah sahabat, ikan tadi dah siap jual. Alhamdulillah. Patisan Kelio tadi, kena jari tadi. Boleh tahan jugalah dapat. Beratnya 2 kilo 700 gram. Ni 2 kilo 700 gram Patisan Kelio. Lepas tu 2.5 tu lawan tadi. Boleh tahan lah RM118 untuk kutik-kutiknya. Bantu-bantu dia lawan kawan berjala tadi. Rezeki jugalah. Perkara lain tubi tak mengenang tadi. Itu je lah ada Patisan Kelio kena jari. Lepas lah untuk kawan ngetek. Okey sahabat, umur panjang, murah rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum.